Inilah rupa kek batik indulgent my style kita. Dia punya rasa tu ada creamy-creamy, lemak-lemak yang tak terlalu muak macam tu. Satu tokok tu dia boleh fly naik bulan tu. Memang mantap. Hai, Assalamualaikum. Bersama Nana Farina. Masak apa? Okey, hari ni kita nak masak apa pula? Okey, kita nak buat menu yang santai-santai. Dessert juga. Buat cuci mulut. Kita nak buat apa? Nana nak buat kek batik indulgent my style. So, kek batik ni pun kan orang kata satu kek yang orang kata famous. Famous, sedap. Orang kata pun boleh diterima untuk mulut semua orang Malaysia ni. Nak beli dia pun harga tak murah lah. Sepotong pun kadang-kadang boleh dapat 20-25. Sebab bahan dia pun tak murah. Okey, so rasa yang mantap, sedap, simple tapi mantap. Okey, so Nana nak buat, jom kita pergi tengok bahan apa nak guna. Okey, ayo sas. Okey, inilah bahan-bahan dia. So, kita kena ada serbuk koko, serbuk coklat. Okey, tak kisahlah apa nak pakai serbuk apa, Vico ke, tak kisah. Alright, so kena ada telur lah. Ada telur sebiji. Lepas tu kita kena ada biskut Mary macam Nana campur kopi dengan original. Baru rasa dia lagi mantap. Okey, saya patah-patah. Hari ni kita nak masak dia sekali lagi. Kena ada susu. Okey, susu pekat. Pakai juga gula. Nana ada susu full cream. So yang ni kita punya chocolate compound. Okey, sekejap yang ni kita nak masak lah. Hak ni lagi kita nak buat kita punya chocolate ganache tu. So Nana ada juga Nana punya butter. Okey, Nana pakai kena ada butter. Kita ada cream cheese dan juga Nana pakai ni orang kata apa? Whipping cream. Okey, whipping cream yang dairy punya lah. Okey, so yang ni untuk rasa lagi mantap. Macam tu. Ada orang dia pakai susu cayak. Macam Nana pakai whipping cream. Kalau hampa nak rasa dia lagi padu, berlemak-lemak, apa kena pakai yang tu. Okey, so tanpa membuangkan waktu, cakap banyak tak guna, tembak tak kena. Okey, sembang saja-saja apa benda tak siap. Jadi ayuhlah kita memulakannya. Lagu mana? Ayu. Okey, so untuk mula masak kita punya biskut Mary kita tu, kita kena pakai butter lah. Macam gitu. Nah, terpulang lah apa nak pakai butter brand apa pun. Okey, tak kisah. Tapi kalau dia kata nak rasa yang premium, yang padu, kita kena pilih brand yang padu-padu sikit lah. Macam tu barulah rasa dia memberikan aroma dan rasa yang menikam jiwa. So jom potong dulu agak-agak lah. Okey, dalam 2 sudu ke 3 sudu macam tu untuk butter kita. So potong, kita masuk kat dalam belanga. Panaskan dalam belanga sampai cayak. Lagu mana? Okey, tunggu, jom kita nak pergi buat cara-cara dia. Okey, so full masukkanlah kita punya butter, cayakkan. Pastikan api tu pelan. Jangan kuat. Okey, kalau tak sat lagi lingkup kita punya butter ni. Sebab saya kita nak bubur bahan susu. Kita nak bubur kita punya serbuk koko. So api kena pelan je. Macam tu. Masak dia pelan-pelan macam ni. Kacau dia. Lepas tu saya kita buat susu pula. Okey, lepas tu kita masukkan kita punya susu. Right, kacau-kacau. Kalau kata tak mau manis sangat, boleh kurangkan susu. Ada orang dia suka lemak-lemak manis kan, boleh tambah susu. So, sambil kacau-kacau tu, letakkan susu. Lepas tu, boleh masuk sekejap lagi kita punya serbuk coklat bersama serbuk koko kita. Macam gitu. Alright, so tuang je semua. Lepas tu, masukkan serbuk koko. Dia kena sentiasa kacau nak, jangan tinggal, kacau je dia, kacau. Okey, lepas tu sat lagi kita nak masuk kita punya telur. Lepas tu bila dah masuk telur, barulah kita tutup api. Macam tu. So kacau je laju-laju macam ni. Okey, lepas tu Nana akan masukkan fresh milk. Okey, Nana masukkan fresh milk. Kalau kata hampa nak pakai susu cair pun boleh. Okey, so kacau-kacau macam ni. Alright, jangan tinggal. Api pastikan pelan, jangan kuat. Sebab sat lagi dia tak jadi tau. Kacau je. So lepas ni sat lagi bolehlah masuk telur, tutup api, kita masuk biskut. Macam tu. Kalau kata hampa tak mau yang bahagian biskut Mary, kalau hampa tak mau dia jadi pun macam lembut, ada setengah orang dia nak makan macam crunchy. Kalau nak crunchy jangan letak telur. Okey, kalau letak telur dia punya biskut tu dia akan jadi lembut. Kalau Nana suka makan dia macam lembut. Macam tu. Okey, so jom Nana nak masukkan telur pula. Okey, so masukkan telur. Alright, kacau-kacau, masukkan dulu sat. Lepas tu baru tutup api. Nampak dah senang je kan? Okey, yang penting kita punya api tu kena jaga supaya tak kuat lah. Kalau tak sat lagi jadi biskut goreng. Dia tak jadi orang kata ni kita punya biskut Mary coklat ni. Terus jadi bergoreng-goreng sat lagi. So jaga api tau. Okey, untuk memberikan aroma yang wangi, masukkan sedikit esens vanila. Macam tu supaya kita punya kek tu rasa bau lah wangi-wangi tu. Kan? Okey, sebab kita pakai telur kan, kita tak maulah sampai ada bau yang tidak dingini. Alright. So, Nana tutup api dah. Okey, so nak masuklah biskut kita dan kacau-kacaukan dia. Alright. Ayo, jom bubuh biskut kita.
Okey, kacau bagi rata. Alright. So lepas ni baru kita masuk loyang. Macam tu kacau je dia bagi rata. Sampai kena semua bahagian lah biskut kita tu. Nampak tak? Macam tu. So segok kali dia. Alright, so lepas dah masak dah kita punya orang kata apa? Biskut Mary ni. So lah ni kita kena masuk dekat dalam loyang kita. Okey, masuk dekat dalam loyang, mampatkan dia kat dalam ni. Okey. So susu letak je bubuh dia dalam tu. Macam tu. Okey, sampailah dia padat tau, kena bubuh dia bagi padat-padat. Letak je dia, sat lagi kita ni lah, kita orang kata apa, rimbuk-rimbuk dia sikit kat dalam ni. Bagi dia padat So bubuh je, susun je dia macam tu. Okey, ni kalau kata buat menego ni, laku weh. Sebab apa? Sebab kek batik ni antara makanan yang laku lah. Selain daripada tiramisu ni, dia antara kek yang memang jalan laju. Macam tu. Kalau kata hampa ni berminat untuk berniaga, buat lah. Okey, sedap. Yang penting pakai barang yang berkualiti. Kalau kata mahal sikit pun, orang ni kalau dia makan sedap, dia tak kisah dengan harga. Betul. Yang penting rasa tu sampai. Macam tu. Nah, yang orang marah tu kalau kata dah jual mahal. Rasa pula macam orang kata apa, rasa macam budak-budak buat. Baik kita pergi je lah. Orang kata apa, baik kita tak payah duk buat lah. Macam tu. Betul lah tu. Okey, so susun sampailah dia mampat. Kisah kita kena ni tau, kena tenyih-tenyih dia sikit. Untuk orang kata apa, nak padatkan dia, tenyih-tenyih macam ni lah. Macam tu. Tenyih-tenyih sampai padat mampat. Alright. Okey, Alhamdulillah bila dah siap macam ni, kita kena letak dalam peti ais lah. Paling kurang dalam 20 minit ke 30 minit ke macam tu. Okey, lepas tu sambil-sambil tu kita buat cheese. Okey, sebab tadi kita nak tuang cheese atas dia. Yang penting kena masuk dalam peti ais. Alright, so setkan dalam peti ais dulu. Okey, saya kita pergi proses kita punya cream cheese. Ayo. Okey, so lah ni kita buat dia punya cream cheese tu. Okey, yang dia punya di bahagian tengah tu, sambil kita tunggu kan kita punya biskut tu sejuk-sejuk sikit. Okey, so lah ni kita proses buat. Okey, mudah je. Okey, pakailah kita punya seketui cream cheese. Okey, so untuk putak sekali kita pakai dengan susu pekat. Susu pekat. Alright, putak je sekali. Sat lagi baru kita buat yang whipping cream. Nana akan buat asing-asing lah. Lepas tu baru gui. Okey, so lagu mana cara dia? Jom kita tengok. Okey, so kita nak putak kita punya cream cheese. Okey, masukkan lah kita punya susu pekat. Alright, kalau kata tak mau manis sangat, janganlah banyak sangat. Macam Nana tak suka manis sangat. So masukkan sikit esen vanila. Lagi tu bubuh sikit nah. Alright, so jom kita putakkan dia, bagikan dia sebati. Ayo. Okey, so dah macam ni, bolehlah kita start putak. Okey, putakkan dia pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so dah siap putak kita punya orang kata apa, cheese sampai gebu-gebu macam ni. Okay, so lo ni kita buat kita punya whipping cream pula. Okay, kita putak whipping cream sampai gebu, lepas tu baru kita campur. Macam gitu. Macam Nana tak pakai gelatin gel tu sebab Nana memang tak mengguna. So kalau kata hampa jenis menega kan, nak pakai untuk buat letak kat outdoor, sebab bila kita tak letak dia memang tak tahan. Okay, kek kita tu nanti dia akan jadi runtuh. Kita punya orang kata apa, tindaja kita ni akan jadi runtuh kan, dia punya cheese tu. So kena letak gelatin gel, ataupun kalau tak mau letak, boleh letak orang kata apa yang non dairy punya. Macam tu. So lah ni Nana nak pergi buat whipping cream Nana dulu. Ayo. Okay, so masukkan satu kotak whipping cream dairy. Okay, kalau kata hampa nak buat macam untuk letak kat outdoor lah, macam nak menega kan, kalau hampa nak pakai whipping cream, seeloknya pakai yang dairy ni lah, sebab dia lemak elok, memang sedap. Okay, tapi dia cepat cair. Yang ni dia tak tahan suhu luar, jadi hampa kena letak orang kata apa, gelatin gel tu lah. So kalau kata tak mau letak, boleh campur dengan yang non dairy punya whipping cream yang non dairy, ataupun memang pakai yang fully non dairy lah. Baru dia boleh tahan dekat suhu luar. Macam tu. Nah, kalau tidak kan kita punya kek tu runtuh lah. Dia punya cheese tengah tu akan runtuh. So jom nak putak sampai kembang, dan Nana masukkan gula caster dalam 60 gram macam tu lah. Macam tu. Nah, sebab Nana tak mau manis sangat. Okay, so kalau kata hampa suka manis-manis sikit, boleh je tambah. Alright, so jom nak putak dia. Okay, jadi jom kita putak kita punya whipping cream sampai gebu. Okay, sampai gebu. Lepas tu kita campur dengan punya cheese. Okay, kita gui dia. Lagi tu. Ayo, marilah memutarkannya. So kalau kata putak tu dia macam mana, nak tunggu sampai dia jadi lagu mana tu. Dia nak jadi dah. Tunggu sikit. Nampak tak? Tu dia ada kuih, orang kata apa, kuih kental-kental dah macam tu. Nampak tak? Dia dah kuih naik gebu-gebu tu. So lagu mana? Okey, nampak tak? Macam kita angkat lagu ni.
Nampak tak? Ni dia dah mula gebu dah lah ni. Lagi tu. Okay, so Nana buh sikit je lagi. Apa jangan over mix sebab sekejap lagi dia boleh jadi orang kata apa? Dia boleh jadi sayang balik. So biar sampai gebu macam ni boleh dah mix dengan kita punya cheese tadi balik. Okay, so jom Nana putar sikit je lagi. Lepas tu Nana nak buh cheese. Ayuh. Okay, so dah boleh dah lah campur bersama kita punya cheese yang kita dah putar tadi. Okay, bubuh merepau sekali. Lepas tu kacau-kacau, goi-goi dia. Lepas tu bubuh lah dekat dalam kita punya kek batik tadi balik. Nampak tak? Okay, senang je boy. Okay, so kalau kata kalut-kalut pun boleh buat, tak ada masalah. Macam tu. Nah, alright. So kacau dia, nampak tak? Gebu zegok elok yang amat dah tu. Nampak nah. So insya-Allah lah, semoga Allah bagi sedap. Macam tu. Nah, nampak tak gebu zegok? So ni antara tips, okay, kalau katalah kita nak buat tu, tak mau bagi kita punya orang kata hat tengah ni, cheese dia ni cepat cayak. Gitu. Mixkan dia berasingan ni macam Nana buat ni, kan putak dia asing. Okay, so insya-Allah lah cheese kita ni dia akan tahan lebih lama sikit lah. Sebab tu lah kita putak asing. Okay, supaya dia tak lembek, tak cayak-cayak. Alright, so jom nak bubuh dah atas kita punya kek batik. Ayuh, pergi ambil lah kek batik kita haduk dalam TS tadi tu. Jom. Okay, jomlah kita bubuh kita punya cream cheese gebu-gebu kita ni. Okay, so tuanglah ke atas ni. So bubuh calik-calik dia lah atas ni sampai segok-segok macam tu. Nampak dah sedap, tak tahan nak tunggu esok dah. Nampak tak? Sebab dia kena tahan orang kata semalaman lah supaya dia cantik macam tu. Supaya dia duduk elok sebati kat dalam ni. Apa jangan duduk kalut sangat. Buat pukul 2, pukul 4 nak telan lah. Jangan. Dia kena tahan lama sikit. So untuk lepas bubuh ni baru kita boleh buat kita punya chocolate ganache kat atas dia. Okay. So lepas buat ni, buah chocolate ganache tu barulah tahan semalaman. Esok boleh telan dah lah. Dah right. So jom buh je. Okay, so untuk buat kita punya chocolate ganache, okay, so Nana akan buat double boil. Masukkan kita punya whipping cream, satu kotak lah, lebih kurang dalam 200ml macam tu. Okay, buat kaedah double boil. Lepas tu masuk kita punya chocolate compound. Kalau kata hampa nak pakai milk chocolate boleh, dark chocolate boleh. Okay, macam Nana pakai dark chocolate lah sebab Nana tak suka manis sangat. So kita kena masukkan juga satu, kata lebih kurang macam satu sudu, satu ketul macam ni lah. Okay, kita punya butter. Okay, masak je bersama dengan kita punya coklat. Alright. Okay, so buat je sampailah kita punya coklat tu cayak. Okay, so jom masak je. Kita sambil masak tu bolehlah masukkan kita punya coklat compound. Alright. Okay, so masak sampailah dia cayak. Okay, kacau lah dia. Okay, guna kaedah double boil nah. So tunggulah sampai dia cayak betul-betul. Alright, alhamdulillah dah cayak elok dah kita punya coklat. Okay, so sejukkan sikit. Lepas ni kita akan tuang lah dekat atas cheese kita tadi tu. Okay, so barulah biar semalaman duduk dalam peti ais. Bagi sejuk sat, baru kita bubuh lah dekat atas cheese kita tadi balik lah. Okay, so jom. Okay, so alhamdulillah kita punya coklat ganache dah siap. Nana nak tuangkan atas dia, atas cheese ni. Okay, so supaya dia orang kata apa, lekat cantik kan coklat ganache tu. So kita akan cari-cari dia sikit. Macam tu, cari-carikan kita punya cheese tu. Lepas tu bolehlah tuang coklat dekat atas dia. Macam tu. Nah, so insya-Allah lah, semoga Allah bagi sedap weh. Dia punya rasa kan sama-sama tu kita rasa lah sikit kan. Dia punya rasa tu tak manis sangat. Macam tu, apa ikutlah sukatan yang Nana bagi tu. Kalau rasa hampa tak mau jenis manis sangat, kalau suka macam lebih manis-manis tu, bolehlah tambah gula. Gitu. So ikutlah selera masing-masing. Alright, so jom Nana nak tuang lah kita punya coklat. Okay, jadi kita akan tuang kita punya coklat. Macam tu. Nah, supaya dia cantik, kita tahan dia macam ni. Macam tu. So biar je jatuh semua lagi tu. Alhamdulillah. Okay, maka dengan ini siaplah kita punya kek batik indulgent my style. Okay, so lah ni kena pergi simpan dalam peti ais. So biar dalam semalaman supaya kek kita tu sebati elok lah bersama kita punya cheese, coklat dan kita punya orang kata apa, Mary kat bawah tu, bersama biskuit Mary kita tu. Okay, so jom simpan dalam peti ais semalaman. Okay, jadi esok kita tengoklah lagu mana hasil dia. Okay, kita jumpa esok. Okay, so let's go. The next day. Okay, alhamdulillah setelah semalaman berabad kita tunggu kita punya kek batik indulgent. So lah ni Nana nak pergi potong kan. Okay, tak sabar dah nak menunggu rasa dia lagu mana. Jom kita pergi potong. Ayuh. Alhamdulillah, tu dia rupa kek batik indulgent kita. Allah.
Ni kena ni kan, awak apa nak kata ni, terangkat. Okey, so kan benda ni dia tak nak banyak-banyak. Tapi orang kata apa sekali kena tu kan, orang kata dia nikmat. Orang boleh naik sampai ke bulan tu. Sekali pepok tu naik ke bulan. Macam tu. So jom nak bagi saya ikut, Nana akan potong sikit lah dia punya bahagian tepi ni. Okey, so jom Nana nak start potong dah lah. Alhamdulillah, maka dengan ini siaplah kita punya kek batik Indrajin My Style. Okey, so kalau buat sendiri ni orang kata kita nak buat coklat tu 4 inci ke, dia punya cheese tu 15 inci ke tebal dia, terpulang. Nampak? Memang sekali ngap ni tidur terus. Sebab apa? Sebab memang mantap. Okey, so hampa try lah. Sebab apa? Sebab rasa dia memang sedap, tak terlalu manis. So untuk bahagian biskut tu terpulang, hampa nak buat yang jenis crunchy ataupun yang jenis lembut. So insya-Allah, okey, Allah bagi sedap. Okey, kalau kata nak buat kenduri kenara tu memang mantap lah. Okey, hampa boleh bubur siap-siap dalam bekas-bekas kecil-kecil ke. So hampa jangan lupa try lah no. So thank you so much okey yang dah subscribe Nana, okey yang selalu like video Nana, tengok sampai habis. So insya-Allah kita akan jumpa lagi di next video. Okey, macam biasalah. Jangan lupa subscribe, save, like and share dengan kawan-kawan adik-beradik orang kampung lagu mana nak buat kita punya kek batik Indrajin My Style. Okey, so kita jumpa lagi di next video. Masak apa pula? Masak apa? Okey, so kita akan jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.